Dia punya huruf nampak tanggal. Huruf dia pun tanggal lah. Apa YouTube ni bagi tak kualiti. Okay, jom hari ni saya nak ajak korang semua tour ke Neurotic Studio. Let's go. Assalamualaikum. Okay, selamat datang ke Neurotic Studio yang bertempat di Setia Eco Templar Rawang. So kat sini tempat saya berkarya lah basically. Ini ruang utama. Kita boleh lihat kat sini, ni adalah background ataupun mural yang ikonik. Kalau orang datang, memang dia akan bergambar kat sini. Konsepnya adalah konsep doodle. Saya minta seorang kawan ni untuk buat art ni lah, untuk lukis doodle. Saya bagi konsepnya, ada alatan muzik, benda yang berkaitan dengan art. Kemudian dia dah berjaya buat benda tu, saya lukis balik kat dinding ni. So dia konsep nama art lah, art kat sini. Kemudian kita ada kerusi sofa kat sini untuk orang santai. Sofa ni beli kat Shopee, tapi sedap dan nampak premium. Harga dia tak sampai 1,000 pun masa saya beli tu. Kemudian sini, ni baju-baju. Ini baju-baju show saya. Kalau adalah yang pernah saya guna untuk cover album, ada yang show untuk ini dalam video klip Ya Allah Habibi kan? Ya Allah Habibi. Ya Allah Habibi. Ini pernah juga, ada yang tak pernah juga. Macam banyak lagi baju daripada show. Ini pernah untuk video klip Zikir Auzubillah. Sini baju-baju. Baju yang tak pakai tak? Ada baju yang tak pakai, baju yang tak pernah pakai lagi untuk video klip. Ni tak pernah pakai lagi. Ini tak pernah pakai lagi. Ini pun tak pernah. Ada beberapa lah. Jadi sebab tak kena dengan konsep, nak kena dengan lagu kita kan. Jadi baju tu tak kena, jadi kita simpan untuk akan datang lah. Kemudian kat sini adalah barang-barang nak menyolek-nyolek. Ada streka, ada gitulah. Kat sini wifi. Lepas tu ini saya dan kumpulan saya devotees dulu pernah join Gemar Gegar Vaganza tahun 2018, anjuran Astro. So ni plate dia. Kita dapat sampai semifinal je sebelum terciduk. Ni benda yang paling bermakna lah, antara bermakna buat saya. Boleh tengok sikit tak bang? Boleh angkat tak bang? Lengkap, boleh. Ini kita menang juara anugerah lagu terbaik dalam majlis apresiasi IKIM, Carta IKIM, di mana kita dapat tempat pertama lah. Lagu Lembaran Juzuk Cinta ni antara yang pengiktirafan buat saya lah sebagai seorang komposer dalam muzik nasyid. Kita dapat lagu terbaik dengan lirik terbaik. Lirik terbaik tu maksudnya saya ni jiwang jugalah, berpuitis kata-kata. Okey, lepas tu bawah ni semua yang orang pernah bekerjasama dengan saya, pernah jemput show ke penghargaan. Dan bawah sekali ni ni pun tengok tu, presented tu dia punya ni pun dah hilang lah. Dia punya huruf nampak tanggal. Huruf dia pun tanggal lah. Apa YouTube ni bagi tak kualiti. Tapi tu masa dapat 100,000 subscribers. Tapi sekarang Neurotic Studio dah cecah 1.6 juta subscribers. Yang gold play button saya simpan kat rumah. Itu benda yang best antara kenangan manis hidup saya lah. Pencapaian Neurotic Studio. Okey, seterusnya kita tengok bahagian sini. Ni Rak TV. Kemudian ni pun daripada anugerah IKIM tadi dapat hadiah. Ni juga hadiah iringan dia juga. Rehal. Ni Rehal. Okey. Rehal juara anugerah lagu terbaik, anugerah lagu terbaik. Kedua benda ni. Kemudian Neurotic Studio ni terbagi pada dua bahagian. Kita ada bilik depan dan bilik rakaman. Jom kita pergi bilik depan dulu. Okey. Ini namanya white room, bilik putih, di mana kat sini saya set up untuk kalau kita nak rakam video ke, nak fotografi ke. So saya tak perlu nak sewa tempat luar. Jadi kita terus on kat sini sebab kita ada semua peralatan. Saya dah invest untuk lampu-lampu, untuk tripod dan langsir pun. Langsir ni custom tau, tinggi tau langsir ni. Langsir dah berapa ribu dah harga dia. Sebab tak jumpa pun langsir yang setinggi ini. Jadi bilik ni memang saya akan buat untuk fotografi, untuk video shooting. So far kita tak bagi orang luar guna lagi lah, sebab tak ada staff yang nak handle untuk production luar. Dan juga ni kalau tengok green screen ni pun saya cat sendiri. Memang jimat lah. Selalu green screen ni orang guna kain, tapi kita memang cat green betul. Jadi dia memang green screen lah. Ini setup yang terakhir pernah guna. So
sepah sikit lah. Okay, so kat sini kita buat fotografi, videografi. Adalah pernah 1-2 video klip pernah guna tempat ni. Okay, jom tengok studio tak bang? Okay, jom. Okay.